Beyblade ni lebih susah dari yang awak fikirkan. Dia tu selalu saja macam tu. Awak semua perasan tak? Apa masalah awak ni? Saya tak faham kenapa awak pada rendah pada saya. Awak sepatutnya berpihak pada saya. Wow, suara budak ni kuat betul lah. Hei, saya nak jadi juara Beyblade. Awak tengoklah. Dan sekarang ni rasanya saya betul-betul kena cakap. Terima kasih Daigo dan Ken dan... tidak, siapa lagi? Dan mak saya. Dia lupa ke? Masa untuk dedahkan identiti sebenar Blade dan bertopeng. Dan... tada! Sexy Sunrise! Saya memang dah agak dah memang betul lah dia. Oh, wah. Saya memang tak jangkakannya langsung. Sekarang awak tahu awak benar-benar berlawan dengan Zen. Hah? Val, macam mana awak boleh tak perasan langsung sebelum ni? Cubit saya. Saya dah terlupa semuanya sekali. Paling tak dia cucu. Lama saya dah suka hujan. Itu yang awak kena buat kalau nak sertai pasukan ni. Tapi saya tahulah gaji. Saya tak bawa pen. Ajak saya makan kerja rumah saya. Jangan risau, mereka masukkan perlawanan bukan kuis. Nasib baik. Kalau yang tu tak ada masalah. Saya boleh lulus cemerlang punya. Kita semua sedang mendaki gunung. Semua orang nak berada di puncak, tapi hanya beberapa orang je akan jumpa jalan yang betul. Itu maknanya yang lain-lain akan tersesat, malah terus mengalah dan tarik diri. Mendaki gunungnya. Masa awak saya mungkin terjatuh. Ya, betul. Kenapalah saya tak bawa kasut mendaki saya? Stan cakap yang... Tak ada alasan. 10 pusingan. Sekarang. 10 saja ke? Lagi banyak pusingan saya lari, makin kuatlah saya jadi nanti. Cepat betul dia boleh lupakannya. Boleh nanti lepas pecahkan rekod. Dia seronok bila dia kena hukum. Bukannya mudah nak sabotaj orang yang teruja tentang kehidupan. Dan sekarang masa untuk perlawanan pembukaan untuk Stadium Cyclone Bay istimewa saya. Saya nak main dalam Psycho. Saya betul-betul nak berlawan. Tolonglah. Psycho pertama ada di sini. Ya, selagi saya buat semuanya macam yang saya buat dalam latihan saya mesti boleh menang. Tergigit lidah. Lebih kurang macam ucapan terima anugerah. Hey Val, kamera takkan nampak kalau awak letak kertas tu depan muka awak. Apa dia? Tolonglah. Takkan tu pun tak tahu. Awak kena hafal semua tu. Memang taklah saya nak hafal semua ni. Balik ke sini lah. Awak sendiri yang setuju. Jadi kenalah buat. Ya, tapi bagilah peluang sikit. Saya tak boleh hafal semuanya. Awak takkan tahu kalau tak cuba. Cepat, baca kuat-kuat. Ikrar saya berjanji kepada semua blader yang saya blader yang saya Val, awak boleh ke ni? tak rasa panas ke dalam ni. Rasanya elok bagi diinjak tekanan. Idea yang terbaik sentiasa datang lambat. Saya baru terfikirkan sesuatu dan awak pasti sukakannya. Apa benda yang awak tunjukkan tu? Dia dapat serupa macam dia kan? Ya, kalau awak tutup dua-dua belah mata. Hebat, hari ini harimau warna di pusat jagaan kanak-kanak. Taklah, kita akan tampal poster untuk cari Pakcik Raul tu di Serata Bandar ni. Macam poster penjenayah dikehendaki. Boleh percaya ke ni? Nanti itu gambar orang ke? Ini orang lah ni. Ayo! Baguslah. Awak okey? Sekarang, susah mana sangat nak buat papan tanda yang hebat. Tada! Papan tanda ni paling hebat kan? Kena perbaiki lagi kaligrafi awak tu. Saya hampir tak boleh baca. Betul ke? Saya ingat ia agak cantik memandangkan ini cubaan pertama saya. Macam mana rupanya nanti? Bukan macam ni. Hei, Fau, ambil keras melukis lah. Saya nak rupanya macam ni. Saya dapat gambarkannya. Macam ni. Jeng-jeng. Nampak macam bunga mawar yang buruk. Jangan ketawa lah. Orang yang akan menewaskan kawan awak, Val. Tak, jangan harap. Mari kita lakukannya. Esther, guy. Saya Azor Ai lah.
Tapi bila nak berlawan dengan awak ni, saya jadi bersemangat pula. Wow! Saya faham sangat perasaan awak. Saya dah lama tengok saat ni. Awak tak pernah tahu pun lelaki ni wujud. Sekarang terus terang saja. Awak dah mula rasa kaku? Apa maksud awak? Dah tentulah dalam nikah sejuk beku. Tunggu sekejap. Saya dah faham. Awak cuba nak buat lawak, betul kan? Betul ke? Baiklah, saya pun ada lawak dengar ya. Awak takkan boleh halang rutuan pelajaran saya. Tanpa dilengahkan lagi, kita berikan sorakan kepada budak ajaib yang melonjak terus ke puncak yang tertinggi. Apa bendanya ni? Tunggu dulu, nanti kejap. Kami sedang mengalami masalah teknikal sedikit. Cepatlah, cepat. Semua nak kena buku tu. Maafkan saya. Rasanya saya tak dengar bunyi jam loceng lagi. Ini dia juara dunia, Bob Eye. Ini dia Kelab B Academy Pegoma dan kapten mereka ialah Bob Eye. Lambat lagi? Bob? Dah sampai. Kuan Limon. Dia kawan lama saya dari dojo. Hei, awak jangan cakap dia ni orang tua yang tak nampak macam orang tua. Dia ni kawan lama lah. Saya tak cakap dia orang lama. Volt akan mengisytiharkan kejohanan dimulakan.